Assalamualaikum, selamat pagi. So, ni 29 bulan, hari Sabtu. Aku sampai awal tadi. Pukul 7 aku dah kat sini lah. Habis disebabkan ada uncle tu ikut belakang. Lepas tu aku berhenti sini, dia pun berhenti tanya, "Oh, you turun sini." Aku tahu, turun sini lah. Lepas tu dia mula sembang lama lah. Takkan aku nak bergegas tu jadi sebuah salah. Dia duk cakap aku, turun sini pakai koyan lah. Mengai gelama dulu, dia kata dekat tu. Cakok itu gelama, dia kata. Baling pergi tengah, dia kata. Dia tak ada boron lah, dia kata. Kalau lah kan. Tapi dia kata tadi ayat elok. Hari ni tak tahu, nak tahu, Allahualam. Kalau ada kalau kata elok tu rezeki lah orang kata kan. Tapi kalau kata ayat tak apa-apa nak ni, tak apalah, nak buat macam mana. Kita ni main ni ada tu ada lah, tak ada tu tak ada lah, nak buat macam mana. Okay. Kita jumpa kat bawah. Apa-apa jumpa sekali. Okey. Alhamdulillah nak sampai lah. Dia tak boleh kalut-kalut jalan main pada atas. Dia kena light-light, santai-santai. Oh, dah kalut-kalut lagi. Dah pagi-pagi ni batu semua duk basah, licin jatuh jadi pelik-pelik. Dah kita sorang-sorang. Aku tak tahu nak kata depan ni kan, tempat yang selalu duk turun, kena-kena aku duk intro dulu kat depan ni. Aku memang tak boleh nak tinggal depan ni. Kalau main mesti teringat depan ni nak beli dulu depan ni. Dia punya orang macam tu. Tak tahu sebab apa. Baru sampai basah juga kaki. Aku dah duduk jaga-jaga tak mau nak basah kaki. Ayak tu pun lanjut dah main laju. Jeruk naik terus. Bilang apa tu? Con mình téo. Tôi nó liều ra đây tôi cái từ nó con nó gọi xấu ồ. Dia terkejut kat aku pun terkejut kat dia. Tanya ada udang banyak pun. Ikan dah tak makan pun. Yang ni mesti suhu 29. Suhu apa? Suhu sejuk kan.
Ikan ni main Bogor Jeep jadi ni. Turun lagi. Aduh, lucut. Kasak ui. Tuk pun dah tersedut ni. Ikan lagi gitu. Saya sudah bantu ni tak boleh. Yang target tak. Ni kafar. Nak kena tunggu sangkut baru nak ada ambil. Dengan sangkut dulu dekat batu-batu tu baru nak ada ambil. Oh, macam tu hari ni ha. Okey, tak apa, kita main sangkut-sangkut pula ni. Kena tunggu sangkut dekat batu dulu. Koyak kan kena koyak habis. Tak patut.
Apa ni? Ni dia. Tunduk lah. Kau nak glamour. Tu dia. Hak ni, betul. Oh, ciao. Hang kan, kalau hang tak kacau tu bukan hang lah tu. Sobat tak makan kedah lagi ni. Yang beli luar. Keluar ni. Jerak. Dia bawa keluar. Aduh geng, aku minta maaf. Aku kena strike ya, bateri habis ya. Dekat nak strike ya, bateri habis ya. Senang tak senang aku boleh pak ekor. Dalam tu tak mau makan tu ada juga. Hak ni hak bawah lah tadi ni. Lepas tu aku tukar bateri. Ada save lah sikit. Ni second lah tadi. Dua-dua apa? Satu ambil batu depan tu, satu ambil batu belakang ni. Ni batu belakang ni. Batu belakang ni tepi ni lah. Batu depan tu tadi aku balik tengah batu tu. Yang besar sikit tu. Lepas tu aku rasa macam kenapa tali makin lama makin kendok. Rupanya dia ambil daripada tengah tu, dia bawa mai sampai ke tengah ni. Ingat aku duk bajet macam ikan-ikan apa, glamour macam tu lah, duk kacau. Kasar kot. Tunjuk gambar ikan ni semua. Minta maaf sangat lah. Kan masa ikan duk makan, time tu lah bateri nak ada problem nak habis lah. Pasal aku nak pergi tukar memang tak sempat lah. Macam ni tadi aku beli jatuh depan batu tu. Lepas tu aku biar duk balik tengok belakang. Siapa tali aku makin kendok. Rupanya dia bawa main ke depan. Daripada tengah batu tu dia bawa main ke depan. Baru nak cucuk rokok. Oh kena. Makan lagi. Makan lagi. Aku tak kayuh je, aku rendam yang tong tu. Bila dia ambil, rezeki alhamdulillah. Oh ni rapu ni. Rapu ni, udah elok ni. Rapu ni pun tak apa, dia nak makan boleh, tak ada masalah, boleh. Yang ni ada je. Jenis ni boleh bawa balik. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah, ada juga rezeki. Ada juga rezeki mau ikut balik daripada mai kosong.
Banyak. Semua nak ikut dia. Tak tahu ikan apa, buntai ke apa lah. Ui, kasar, tak lekat. Kasar bang, kejam terus. Merah po. Bila dia ni dia kejam terus. Tak lekat. Ambil kali. Ketak tangan aku capok dah. Ambil kali. Ish, 2 kali lah aku lucut exercise. Bersana. Di sini sekali. Tak lekat. Ha, tak boleh. Tarik. Pam tu. Jangan bagi can dekat dia. Oh, wow, gaya macam besar. Aduh. Ada saya. Oh, besar. Oh, punya jahat tu. Tekan terus dia. Ada saya. Ada lah nak mekok jadilah. Dah buat lauk. Batu seketui tu tu. Yang apa tu? Nampak ni boleh masuk museum ni. Ni kalau kita ayat surut betul-betul boleh nampak ada kapal tu.
Busi padak tak mau. Dia sibuk. Kutip je sibuk berat ni kebok ni. Sibuk. Tidak ada steering kot ni, tak tahu pas mana sibuk. Tu dia punya bangkai-bangkai lama. Tak ada video. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. So sekarang pun dah pukul 1.20 minit. Jadi setakat ni sajalah video untuk kali ni. Tapi apa-apa aku minta maaf sangat. Sebab ada 4 ekor strike yang aku tak berjaya. Apa 5 ekor? 4 ekor 4 ekor strike yang aku tak berjaya rekod lah. Sebab kan memang luck tak baik waktu tu. Dengan bateri habis, lepas tu nak tukar bateri kat blok makan. Memang tak tahu jadi kenapa. Lepas tu ada masalah GoPro panas, dia tutup sendiri macam-macam lah. Tapi alhamdulillah ada lah rezeki untuk hari ni bila bawa balik. So semua ada yang betul-betul kena dekat strike pun. 2 ekor dapat, 2 ekor lagi tak boleh naik. Lucu macam tu kan. Tengok lucu lah, aku tak tahu lah saya mana apa semua. Tapi cara mula-mula tadi yang makan dekat batu tu memang kesak. Kalau dia tekan tu memang kesak. Lepas yang kedua tu dekat batu seketul tu pun kesak tau. Sebenarnya kat batu seketul tu aku punya mindset aku fikir sekat merah tu. Sebab dia tak sebut tau. Dia rabut terus. Dia ambil tu, dia tekan tu lah, dia nak pecut tu. Apalah nanti kalau ada rezeki nanti ada dia tu tak ke mana pun. Kalau tak ada rezeki kita je. Kalau ada rezeki kita ni naik dah tu. Tapi apa pun terima kasih kepada apa yang ada subscribe punya video. Yang mana ada like punya video, share punya video, komen apa semua dan sebagainya lah. Yang juga lah sebagai yang support aku pakai lah apa-apa yang boleh macam nak ranjau punya. So kita jumpa lagi video akan datang. So terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.